Okey, 2 hari lepas saya ada post benda ni. Macam mana nak hasilkan 90 konten dalam masa 1 hari? Mustahil. Saya akan buktikan hari ini macam mana nak hasilkan 90 konten dalam masa 1 minit. Menggunakan ChatGPT. Okey, tapi saya faham ramai akan kata idea-idea ChatGPT ni tak best, tak ada aura, tak ada jiwa. Senang cerita tak boleh viral lah ataupun hamba. Apa saya akan buktikan. Okey. Pertama sekali kita akan pergi ke ChatGPT. Langkah pertama pergi ke ChatGPT. Okey. Kita tak akan guna ChatGPT yang ni, kita tak akan guna ChatGPT biasa, kita akan guna ChatGPT Explore GPT. Langkah kedua pergi ke Explore GPT. Okay, jangan risau, awak yang free account pun boleh guna. Okay. Kemudian type deep content idea. Okay. Dan awak akan nampak result yang pertama sekali iaitu deep content idea by Azrul Nazmi, iaitu saya lah. Okay. Tekan klik. Okay. Dan tekan start chat. Alright. Okay. Kat sini langkah ketiga adalah awak kena masukkan nama produk awak. Produk, okay, kita akan ambil contoh dekat Shopee. Yang ini mini fan, kipas tangan yang budak-budak muda selalu pakai tu. Okay. Tekan saja copy. Right. Tekan saja paste. Lepas tu masukkan konteks. Konteks adalah okay. Right. Konteks adalah product description, target audience dan sebagainya lah. Okay. Saya masukkan saja product description dia dan saya tekan enter. Dan awak akan dapatlah 10 idea content yang awak boleh terus apply dalam next content yang awak akan post. Okay, contoh kat sini, saya dah cuba 5 mini fans. Tapi cuma satu saja yang buat saya sejuk dalam masa 10 saat. Iaitu kipas tadilah. Boleh buat untuk review, demo, step by step. Terpulang pada awak. Okay, ataupun tajuk ni, kecil tapi berkuasa tinggi. Macam mana kipas ni dapat kalahkan aircon saya. Agak mustahil lah kalahkan aircon. Tapi kalau awak berjalan kaki kat luar, mungkin lah ya kan. Okay. Tapi saya kata 90 konten. Ni baru 10. Okay. Sekarang saya akan ubah. Saya akan minta 90. Create 90 content idea for student, woman that love to brisk walk and sightseeing in the evening. Okay, saya mention lah, saya nak 90 content idea untuk student. Student dia adalah perempuan yang suka brisk walk dan bersia-sia pada waktu petang. Saya tekan enter. Walaupun saya ada typo sikit. Okey. Dan dia bagilah 90 content idea yang awak boleh terus masukkan dalam content kalender awak, buat planning, awak buat draft content dan terus masuk dalam Threads. Threads ke TikTok, YouTube, terpulang lah platform mana yang awak apply. Kalau saya buat kat Threads. Contoh ni, 3 cara untuk saya romanticizekan saya punya daily brisk walk. Ataupun saya jumpa my inner peace on the sidewalk menggunakan kipas ni. Yelah, sekarang kan panas. Ada kipas mini fans ni. Dapatlah buat saya rasa sejuk je. Dah lah panas. Tiba-tiba ada rasa aircon. Rasa macam syurga sekejap. Gitu. Okay. Itu saja. Saya harap membantu. Untuk dah akses custom GPT deep content idea ni, ada link di description.
Kalau awak tengok dari threads, ada di ruangan komen yang pin. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum.